Astaghfirullahaladzim. Janganlah tengok saya macam tu. Saya tak selesa lah. Awak nak tahu tak sebab apa saya tak give up nak kawan dengan awak? Memang saya ni boleh baca fikiran dengan hati orang. Manalah saya tahu. Sebab inilah cara awak. Cara apa? Aish, awak tahu tak betapa susah dan rarenya nak jumpa perempuan macam awak ni. Di zaman sekarang ni, apatah lagi dekat KL. Sorry lah, saya tak main pick up line macam ni Of course. Dan itu pun saya tahu juga. Dan sebab itulah saya tetap nak kawan dengan awak walaupun awak asyik reject saya banyak kali. Sebenarnya saya bukan reject. Tapi saya rasa saya tak sesuai kawan dengan awak sebab yelah, tak boleh nak keluar sangat. Macam kalau orang lain lebih mudah nak keluar. Macam saya ni, saya tak biasalah. Saya selesa dengan pendirian saya macam ni. Which is, saya yakin semua lelaki tak boleh terima dengan pendirian saya. Saya boleh? Saya nak cari perempuan yang bukan biasa-biasa. Memang ramai perempuan dekat luar sana yang bila kita ajak, memang dia orang senang nak keluar. Serah diri. Tapi perempuan yang baik ni adalah perempuan yang menjaga adab dan akhlaknya kerana maruahnya yang paling berharga. Itu yang abang saya cakap kat saya. Kenapa ni aku tak? Mama risaulah kasih. Mama tengok kawan Mama. Aunty Alawiyah tu kan macam... Mama tengok dia semacam dia kasih. Macam mana? Tak faham. Mama tengok dia macam dah... Dia dah mula cakap merepek-repek kasih. Merepek macam mana? Mama kan pernah cakap dengan Kasih kan? Yang Aunty Alawiyah tu memang sakit lah. Mama takut kau ni mati Kasih. Kau ni mati macam mana lah Kasih? Janganlah cakap macam tu. Taklah. Kau sudah tahu kan? Mama sayang sangat dengan dia. Dia satu-satunya kawan Mama. Kawan Mama dunia akhirat. Mama sayang.